Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kami Nail dan juga kami tim MESCO, iaitu Persatuan Pemuzik dan Sukan Lasak. Hari ini berkesempatan untuk berbuka puasa di Rumah Anak Yatim Darussalam. Apa yang kita ada hari ini? Aktiviti? Ya, hari ini kita ada aktiviti Salam Duit Raya. Pasal dia dah ucapan dari pengurusi kita sikit. Syukur Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Program untuk bulan Ramadan untuk kita meraihkan di bulan Ramadan ini bersama dengan anak-anak yatim. Kalau korang sini, kalau tengok sini ada poster tu, ada 4 program yang akan dijalankan dan selepasnya ada program jejak, iaitu jejak pergi ke rumah-rumah untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Dan seterusnya kita ada games, ada sahur. Itu adalah salah satu program yang dinamakan Jejak X Ramadan. Kenapa X? X itu adalah lambang kepada MESCO, iaitu muzik dan isteri. Dah salat isyak dah. Wabillahi taufiq. Sini datang dan juga tetamu jemputan. Assalamualaikum. So sekarang kita bersama dengan penaung anak yatim dekat Darussalam. So kita nak berkenal sikit dengan makcik comel sebelah ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik ni nama Rohania binti Razali. Kiranya macam yang dipetua tadi, Tuan Haji Azizul tadi. So kita orang berdua lah yang mengasaskan. Saya mengharapkan supaya ramai orang-orang di luar semacam mana pihak ini apa ni kumpulan MESCO ni datang ke sini untuk menyantuni mereka. Bukan nak memerlukan apa-apa, sekadar sentuhan. Mereka ni perlukan sangat kasih sayang. So boleh tengok tadi mereka ni agak mesra pelanggan. Jadi sentuhan tu yang amat penting. Itu jelas saya mengharapkan. Janganlah yang takhir. Datanglah lagi insya-Allah. Terima kasih. Semoga MESCO kita akan teruskan lagi aktiviti macam ni untuk kita sematkan lagi kasih sayang kita dengan anak-anak yatim untuk bulan Ramadan. Sekian, terima kasih semua. Kita akan terima kasih juga kepada penaja-penaja utama bagi program Jejak X. Jadi sekarang kita dalam segmen Jejak Ramadan. Jejak yang Ramadan. pertama, permulaan kita lah kan. Kita akan pergi rumah ke rumah untuk bagi bantuan. Ini ialah hasil usaha MESCO untuk membantu mereka yang dalam sedikit sebanyak membantu mereka yang memerlukan. Antara sahabat-sahabat juga Sahabat-sahabat kan? kita yang berada dalam bidang seni, sukan, muzik, teater dan berbagai lagi lah dalam bidang-bidang seni ni kan. Kita ada beberapa rumah yang kita akan pergi. Untuk permulaan yang tadi kita dah pergi, Alhamdulillah settle semua. Lepas ni kita tak nak tunggu masa lagi, tak nak tangguhkan, kita nak pergi ke next pula. Berkongsi rezeki lah untuk Jejak Ramadan, Ramadan. Jadi Jejak Ramadan ni kita bukan untuk fokus orang yang susah. Sebenarnya kita nak penggiat sama dan kita share rezeki. Ya, betul. Jangan lupa subscribe, like, komen page MESCO. Dan terima kasih atas sokongan anda semua selama ni yang sokong MESCO TV, iaitu MESCO TV ni brand di bawah MESCO. Terima kasih banyak dan kita harapkan program ni dapat diteruskan lah. Ya, diteruskan sentiasa di hati orang Perak, insya-Allah.